Hei, memekak pula Dalit Paria ni. Kuil haram jadah kena roboh. Ramasamy dan Raya, dan kau tengoklah penyokong-penyokong dia. Haram tu dari sudut undang-undang, jadah tu dari sudut wujudnya satu agama. Nak semayang pun guna barang curi. Apa punya musibat lah. Kau tengoklah kuil ni. Dah lah tanah curi. Jalan awam milik kebersamaan kita ni terpaksa pula membelok mengocik. Jadi Dalit Paria ni haram jadah. Pakcik, bahasa kena jaga. Akhlak Muslim tak macam tu. Ni contoh Melayu apologetik. Paria dan Dalit ni bukan kita cipta nak hina orang. Dalit dan Paria ni adalah istilah daripada jurnal akademik dari tamadun India tu sendiri. Tamadun India ni dia lagi lama daripada timeline Muhammad SAW tu. Apa yang Melayu faham tentang akhlak ni? Dia ada garis merah dia. Al-Fath ayat 29. Keras pada yang kafir, lembut dan berkasih sayang sesama sendiri. Sesama sendiri ni bukan sesama Muslim. Bukan Muslim yang zimmi pun. Kuil Dalit Paria ni bunuh bomba, kau faham tak? Pauh oi. Tak hormat kedaulatan undang-undang ulul amri. Reti tak kau bisoi? Buruh, kau faham buruh? Kau faham tak tu? Bayam oi. Agama celaka yang sembayang atas barang-barang curi. Ini bukan agama. Ini hanyalah industri sami-sami. Bangsat saja. Okey, nak bagi faham. Dia macam ni. Macam Melayu lah. Kalau kita tak sekat industri bomoh, kita biarkan je atas nama agama lah kan. Pasal dia tak ada kitab dan tak belajar pun education kitab ni. Okay, jadi bomoh-bomoh Melayu ni dia buat apa? Dia buat upacara di semua tempat. Di bawah pokok, di tempat ayah pin, di hutan sipan, di dalam gua, bukit. Lepas tu marketing lah. Bomoh ni okey, upacara kat sini. Siapa yang susah nak beranak, nak hamil boleh hamil. Upacara kat sini boleh kaya. Kuil kat sini pula kita daki sikit. Memang susah lah. Tapi kalau sembah hantu tu, kita boleh jadi kebal. Sebab itu agama Hindu Brahmin larang Dalit Paria ni masuk kuil. Spesies celaka, pembelit, ritual, upacara saja. Mengaji kitab education dia tak nak. Jadi tak perlu ajar pakcik bab akhlak. Kita dengar lagu ni. Jaga-jaga anak kita, jangan sampai jadi hamba. Jaga-jaga anak kita, kita ini orang merdeka. Panggillah mereka pulang, ayah tak ajar tentang kurang ajar. Anak-anak kita, panggillah mereka pulang. Abah nak ajar tentang kurang ajar. Jadi putuskan kelahiran Muslim yang ritualistik dan apologetik. Generasi anak-anak kita ni dia akan bebaskan semula batu kif tu dari berhala syirik agama Dalit Paria dan letakkan bawah pemilikan bersama rakyat Malaysia. Sama macam dokumen asal British terhadap water gua Batu Cave tu pada tahun 1930. Bersatu Muslim, bersatu kita semua. Dapatkan dulu kuasa politik, lepas ni kita gaduh, bercakap, berkelahi balik lah. Tak apa. Tapi sekarang ni bersatu dulu, kita settlekan nangoi-nangoi Dalit Paria ni dan munafik-munafik daripada diorang dulu. Share, kalau share pun penakut, kau buang title Muslim kat IC kau tu. Jadi kalau kau nak tahu apakah penjelasannya, kau klik link dekat bio TT ataupun dekat profile FB ni ya.